Pelepas sawit kita ambil daripada kebun-kebun sekitar ladang. Kita bertuah duduk di kawasan yang penuh dengan sekeliling kita pokok sawit. Jadi kita ambil pelepas sawit ni secara terus. Kita nampak pelepah ada di bawah, kita akan ambil. Panjang pelepas sawit ni lebih kurang dalam 20 kaki ke atas. Maksudnya pelepah ni maksimum kita ambil asalkan ada daun. Dan kita mesin, kita chopkan dulu. Kita mesti pakai chopper yang heavy duty. Ini dia Coach Anas tengah mengawal hasil keluaran di luar. Dan Coach Atin tengah feeding pelepah. Secara auto ditarik oleh mesin dan dia keluar, dan kita kena pastikan dia tidak tersekat supaya tidak ada blok dia punya cutter. Yang pemotongan ni tak berapa cantik sebab dia punya potongan mata dia dah blunt, dah tumpul, tapi tak ada masalah, lembu tak ada masalah. Dia akan habiskan juga dan tidak ada masalah didi yang tercucuk. Satu hari diperlukan satu petak lebih dalam 5 beg. 5 beg lebih kurang dalam 25 pelepah. Satu beg 5 pelepah. Satu pelepah untuk satu ekor. Nisbah dia simple. Satu pelepah satu ekor, ataupun kita pakai setengah pelepah dan kita campurkan dengan jerami pun boleh juga. Jadi pelepah ni dapat mengurangkan kos jerami dan juga dapat mengurangkan kos napier.